Ini adalah kisah dua rakan baik, Mia dan Amir, yang sangat menyukai coklat dan lollipop. Mereka selalu membuat pengembaraan di taman, mengumpulkan gula-gula kegemaran mereka. Suatu hari, Mia dan Amir pergi ke kedai gula-gula yang terkenal di bandar. Mereka terpesona dengan semua pilihan manisan yang berwarna-warni. Di dalam kedai, mereka membeli coklat dan lollipop kegemaran masing-masing. Dengan setiap gigitan, mereka merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Ketika mereka berjalan pulang, Mia terjumpa peta harta karun di bawah bangku taman. Mereka berdua teruja untuk mencari harta tersembunyi yang penuh dengan gula-gula. Dengan peta harta karun di tangan, Mia dan Amir mula menggali di tempat yang ditandakan. Mereka tidak sabar untuk menemui harta manis yang disembunyikan. Apabila mereka membuka peti harta karun, semua rakan-rakan mereka berkumpul untuk meraihkan penemuan menakjubkan itu. Mereka berkongsi gula-gula dan mencipta kenangan indah bersama. Ketika mereka menikmati gula-gula yang manis, Mia menemui sejenis gula-gula ajaib yang bercahaya. Amir terpesona dengan keindahan gula-gula tersebut. Apabila mereka berkongsi gula-gula ajaib itu, suasana di sekeliling mereka berubah menjadi lebih menakjubkan. Ekor cahaya dan kilauan muncul, menjadikan hari itu lebih istimewa. Mia dan Amir merasakan keajaiban ketika mereka diangkat sedikit dari tanah oleh kuasa gula-gula itu. Rakan-rakan mereka bersorak, terpesona dengan apa yang berlaku. Setelah pengalaman luar biasa itu, Mia dan Amir kembali ke tanah dengan senyuman lebar. Mereka kini dikelilingi oleh makhluk-makhluk manis yang merayakan penemuan mereka. Mia dan Amir mengambil alih kepimpinan untuk menerokai hutan gula-gula yang luar biasa itu. Mereka membawa rakan-rakan mereka melalui pemandangan yang menakjubkan dan manis. Ketika mereka menjelajah lebih jauh, Mia dan Amir terjumpa air terjun coklat yang menakjubkan. Rakan-rakan mereka terpesona dan tidak sabar untuk merasai manisnya. Dengan keriangan, Mia dan Amir mula bermain dengan coklat dari air terjun sambil rakan-rakan mereka bersorak. Mereka menghabiskan masa yang tidak dapat dilupakan dalam kegembiraan. Setelah bermain, Mia dan Amir duduk di atas beruang gula-gula raksasa untuk merakam kenangan indah bersama rakan-rakan mereka. Hari itu menjadi salah satu hari terindah dalam hidup mereka. Ketika matahari terbenam, Mia dan Amir merenung ke arah cakrawala, menghargai pengalaman manis yang mereka lalui bersama. Gula-gula ajaib itu menjadi simbol persahabatan mereka.